Bagaimana cara sembahyang witir 3 atau 5 rakaat satu salam? Kalau kita nak buat 3 rakaat satu salam boleh. 1 rakaat satu salam boleh. Yang boleh 1 rakaat 2 kali salam. Tak boleh. Dengar baik ni, nak ulang balik. Payah pun nak carilah kitab. Orang budak-budak ramai kitab dia betul ya buka gitu. Faham? Kalau kita orang awam ni nak cari dua ni. Tak? Kalau nak buat 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat atau paling banyak 11, boleh buat satu salam. Faham lagi? Boleh buat satu salam. Cuma pendapat yang muktamad jangan lebih daripada 2 tahiyat. Faham lagi? Jangan lebih dari 2 tahiyat. Contoh kita nak buat 3 rakaat satu salam. Okey? Macam maghrib boleh. 2 rakaat ada tahiyat awal, lepas tu 1 rakaat lagi tahiyat akhir. Boleh. Okey? Tapi kalau kita nak buat 5 rakaat, jangan buat 2 tahiyat awal, 1 tahiyat akhir. Faham lagi? Jangan lebih dari 2 tahiyat. Maknanya kalau nak buat 5 satu salam, buat 4 rakaat straight, rakaat ke-4 tahiyat awal. Faham? Lepas tu tinggal segi rakaat yang tak akhir ganjil, tahiyat akhir. Faham lagi? Kalau nak buat 2 dari afdal tak? Tidak afdal. Yang afdal rakaat akhir se tu asingkan. Nampak? Dengan mufassal dipisahkan. 2 suku, lepas tu se tu suku. Faham? Itu afdal. Soalan seterusnya.